Bagaimana untuk melihat profit and loss by document? Hai, saya Ajay dari IIST SQL. Hari ini saya akan ajar apa gunaan untuk report profit and loss by document dekat SQL system. Sekarang anda boleh pergi dekat sales, lepas tu tekan profit and loss by document. Untuk dokumen ini, anda boleh kira item ada profit ataupun loss. Okay, sini kita buat satu contoh, apply. Lepas tu sini akan tunjukkan untuk semua item punya profit and loss. Contohnya untuk item ini anda beli adalah cost dalam RM80. Lepas tu anda punya sales adalah RM170. So untuk item ini anda adalah sudah buat profit dalam RM90. Ini adalah margin percentage untuk item ini. So untuk report ini anda boleh kirakan semua item total profit dia adalah berapa. Kalau anda nak filter, contohnya kalau saya nak tengok satu item saja, sini saya boleh pilih contohnya BOM01 Black. Lepas tu sini akan tunjukkan satu item sahaja. Kalau anda nak tengok dua item ataupun tiga item, anda boleh tekan ini. Lepas tu anda boleh pilih dekat sini. Tekan apply. Sini adalah report. Okay, kalau anda nak kira ini P&L sekali dengan sales tax, anda boleh tick with sales tax, lepas tu apply satu kali lagi. Kalau anda tak nak gunakan item cost dalam purchase invoice, anda nak guna reference cost sahaja, anda boleh tick use reference cost. Okay, sini adalah report. Lepas tu anda boleh pergi tekan preview level 1. Ini adalah report dia. Kalau anda nak sort by item code pun boleh juga. Apply, preview. Lepas tu report dia akan menunjuk follow by item code. So ini adalah cara untuk guna profit and loss by document ini dalam SQL. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.